Pada tahun 1872, di tengah lautan Atlantik yang luas dan sunyi, sebuah kapal ditemui terapung tanpa arah. Namanya Mary Celeste. Kapal itu ditemui oleh kru kapal De Gracia dari jauh. Ia kelihatan pelik, layarnya koyak sedikit, tiada siapa di kemudi. Ia bergerak perlahan seolah-olah ditinggalkan begitu saja. Mereka memberi isyarat tetapi tiada jawapan. Akhirnya mereka naik ke atas kapal. Apa yang mereka temui mengganggu fikiran manusia sehingga hari ini. Kapal tu tak rosak pun. Barang berharga pun masih tersusun. Peti wang tak disentuh. Bekalan makanan dan air cukup untuk 6 bulan. Tak ada kesan pergaduhan, tak ada darah, tak ada mayat. Namun, semua orang hilang. Kapten Benjamin Briggs, isterinya, anak perempuan mereka yang berusia 2 tahun dan 7 orang kru lenyap tanpa jejak. Satu-satunya benda yang hilang hanyalah bot penyelamat dan beberapa alat navigasi. Misteri ini mencetuskan pelbagai teori ekstrim. Ada yang mendakwa mereka diserang raksasa laut. Ada yang percaya kru memberontak selepas mabuk alkohol. Namun, teori paling logik datang daripada penyiasatan moden. Mary Celeste membawa 1,701 tong alkohol industri. Siasatan mendapati 9 tong daripadanya bocor. Wap alkohol dalam ruang tertutup boleh menghasilkan letupan kecil, cukup kuat untuk menakutkan tetapi tidak meninggalkan kesan kebakaran. Kemungkinan besar Kapten Briggs menyangka kapal akan meletup. Dalam keadaan panik, dia mengarahkan semua orang turun ke bot penyelamat dengan harapan menunggu keadaan reda. Bot itu diikat pada kapal utama. Namun ombak Atlantik tidak mengenal belas kasihan. Tali itu mungkin putus. Bayangkan detik itu, mereka terapung di laut terbuka, melihat kapal mereka penuh makanan dan keselamatan semakin jauh di bawah arus. Mary Celeste terus berlayar tanpa manusia sehingga hari ini misteri Mary Celeste tidak pernah benar-benar terungkai.